Semuanya bermula dengan Alora Pence pada 2020 terinspirasi oleh adiknya DCA Nazira. Beliau terus kata yes dan tak toleh ke belakang lagi. Hari ini beliau sudah pun menjejakkan kaki ke Shanghai, Tokyo dan sedang kejar tiket kedua ke Melbourne. Dengan 100,000 TGSV dan pendapatan 4 angka Brunei sebulan, this lady is definitely on fire. Tuan-tuan dan puan-puan, sambutlah dengan meriah Siti Nazira. Dulu, saya hanyalah seorang suri rumah dan juga guru tuition dengan pendapatan yang rendah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ECA Nadilah Supri dari rangkaian RCCA Liana Abdul Latif dari Brunei Darussalam. Hari ini, saya adalah seorang usahawan yang berdikari. Sebelum saya menceritakan kisah saya ingin memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada BE International, founders dan barisan upline, RCCA Suryani, RCCA Nur Zehan, RCCA Liana Abdul Latif, RCCA Izman, DCA Nazirah Supri dan DCA Zainul Saleh. Saya adalah seorang pemegang HND dalam bidang perguruan dan pernah bekerja sebagai seorang guru di sekolah swasta. Namun saya memilih untuk berhenti kerana saya mengidamkan kehidupan seorang ibu yang sentiasa hadir di setiap langkah anak-anak. Kenapa saya memilih BE International? Pada awalnya, saya tidak mahu ber-BE. Saya tidak mahu mengikut langkah adik saya, DCA Nazirah Supri. Namun, saya sering katakan, BE is not for me. Tetapi, adik saya pernah katakan, "Kakak, what if your husband is not around anymore? Macam mana kakak dan adik nanti?" So, ayat tu sangat tersentap. Apabila saya melihat perubahan hidup adik saya melalui platform ini, saya juga mula mengubah kehidupan saya dari segi pendapatan, masa depan anak-anak dan kebebasan masa. Dengan sokongan suami yang penuh kasih, saya katakan ya kepada BE International. Dan itu adalah keputusan paling bermakna dalam hidup saya. Alhamdulillah, saya menjadi ambassador pada Disember 2023. Menjadi Sapphire Ambassador pada 2024. 9 bulan saya bertakhta menjadi SA yang tiada kemajuan kerana tidak ada rangkaian dan hanya menjadi PGSV Warrior. Detik perubahan besar berlaku selepas saya pulang dari VVIP Travel Campaign ke Shanghai. Saya melangkah menjadi RCA pada November 2024. Dan pada Januari 2025, saya fight menjadi ECA. Dan pada Februari 2025, saya mencapai 100,000 TGSV. Saya berjaya melayakkan ke Shanghai dengan membawa 1 orang anak rangkaian, ke Tokyo dengan membawa 2 orang anak rangkaian, dan sekarang fight ke Melbourne tiket kedua dengan membawa 6 orang anak rangkaian. Saya juga telah melahirkan 1 DCA, 1 ECA, 8 SA dan 12 ambassador di bawah rangkaian saya. Target utama saya adalah menjadi DCA dan membuka dana kereta pada Julai 2025 dan menjadi CCA dengan 300,000 TGSV pada Disember 2025 dan melayakkan 2 tiket setiap travel campaign dengan membawa lebih dari 20 orang anak rangkaian dengan izin Allah. Saya juga ingin melengkapkan BE 139 dan menjadi RCCA pada November 2027. Akhir kata, orang berjaya tak tunggu motivasi. Orang berjaya cipta tindakan. Jumpa anda di puncak RCCA. Terima kasih.